Begitu juga dalam toleransi bermazhab. Dalam kes toleransi bermazhab, isu ini juga banyak dipopularkan oleh ulama salaf. Jadi isu toleransi mazhab apabila dia dipopularkan oleh ulama salaf yang aliran Islam, maka pendekatan yang dilakukan ini sudah pasti akan menyebabkan aliran ini mudah tersebar dalam masyarakat. Sebab sekarang ini hakikatnya kita tidak boleh menafikan fakta ini. Kita tidak boleh bergantung kepada satu-satu. Kita tidak sekarang saya Mazhab, saya fake Syafi'i. Walaupun Syafi'i dalam keadaan-keadaan tertentu kita terpaksa beralih arah. Sebab kalau selamanya bergantung kepada Syafi'i, kemungkinan kita bermasalah untuk beramal, beribadat dan sebagainya. Dan persoalan itu saya tidak ingin perincikan. Sebab dianya sudah ada dalam minda tuan-tuan. Tapi payah juga sebenarnya. Cakap benda salah, tapi kita kalah. Tapi tak apalah. Tak tahulah sebab saya nak meraihkan rakan-rakan salah kok. Perbezaan di antara mazhab berlaku kepada perkara-perkara ranting dan tidak melibatkan dasar agama. Jadi ini fakta yang menyebabkan ulama aliran salaf ini dia cuba mempopularkan pendekatan toleransi mazhab. Tafsiran ulama Islam tidak terikat dan tidak fanatik kepada satu-satu mazhab fiqhiyah. Ini macam saya ini mewakili salah pula noh. Tapi saya rasa inilah hakikat yang diperjuangkan oleh ulama salaf. Bagi pandangan saya. Jadi apabila mereka perjuangkan aspek-aspek seperti ini menyebabkan akhirnya pemikiran ini mudah berkembang dalam masyarakat. Jadi akhirnya apabila dia berkembang dalam masyarakat, maka aliran lain itu sepatutnya menjadikan elemen ini sebagai satu cabaran kepada mereka dan bukan menjadikannya sebagai musuh. Fenomena ini menggambarkan tentang kebebasan berfikir yang dibenarkan oleh Islam. Jadi pagi tadi kita diwacanakan tentang perbezaan, tentang ikhtilaf oleh Dr. Fauzi, dan memang hal-hal yang berkaitan dengan ikhtilaf dalam pendapat itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Pendekatan sedemikian dapat mengelak polemik mazhab yang berterusan. Dan seterusnya pendekatan toleransi ini dilihat secara positif. Jadi saya melihat kalau elemen ini, kalau isu-isu yang dibangkitkan ini, kalau ianya dilihat secara positif, maka sudah pasti dia akan menguntungkan kita. Tapi kalau kita melihatnya secara negatif, kalau kita melihat aliran lain itu sebagai musuh, maka sudah pasti polemik yang berlaku itu tidak akan menguntungkan. Sebagai contoh, polemik yang berlaku pada akhir abad ke-19. Tapi hakikatnya dia menguntungkan sebab hasil daripada polemik itu, hasil daripada polemik yang berlaku di akhir abad ke-19 di antara ulama kaum tua dengan ulama kaum muda menyebabkan akhirnya masyarakat faham apa itu kaum muda, apa itu kaum tua, apa itu salaf, apa itu salaf. Dan selepas itu munculnya pelbagai karya dalam masyarakat. Yang itu yang positifnya. Tetapi yang negatifnya adalah berlakunya permusuhan. Jadi saya merasakan dalam dunia yang serba canggih ini, dunia tanpa sempadan ini, kita didedahkan dengan pelbagai maklumat. Saya merasakan sepatutnya kita jadikan kita melihat aspek positif itu dengan harapan pandangan yang dikemukakan oleh mereka yang berkaitan dengan toleransi bermazhab ini dapat kita manfaatkan.